Udang mula makan Korang tengok geng, dia bawa menyelam Nampak tu. Laju geng, dia bawa menyelam geng. Nampak tu. Laju geng, pancing aku pendek geng Okey geng, kita nak turun ni agak curam sikit. Melungsur lah juga orang kata. Pandai-pandai lah aku turun. Okey, naik kat luar sikit. Dan kita akan mula meredah Okey. Okey, korang lari belah, kau jalan belah kanan. Untuk belah sini kau tahan, kau nampak? Okey ni kita tahan geng. Untuk ni kita tahan. Kau nampak banyak masuk Tapi ni halus-halus. Okey, kita terus menyusur naik ke atas. Nampak tu? Nampak tu masuk. Nampak tu masuk. Okey, masuk. Okey, cantik. Ini sekejap penuh ni. Jangan terlampau bawah sangat. Kau nampak tu? Licin siut. Berjuta geng, berjuta geng. Ini sekali sauk geng. Berjuta geng. Korang tengok tu geng. Sekali sauk je geng. Kau nampak geng. Sekali sauk je. Aku tak payah naik sampai atas. Atas ni masalah ni. Nanti kita pilih. Lumut dia tebal, aku takut jatuh ni. Okey. Okey, kita tahan. Tengok dia lagi mak. Nampak dia lagi. Dia dah masuk geng. Alhamdulillah. Ni dah cukup dah. Ini pun dah cukup kawan-kawan Kau nak tengok hasil dia. Kau nampak tu. Ini sebundut je geng. Kau nampak? Sebundut. Dah cukup. Tak payah kau nak naik sampai ke atas, tak payah. Ni pun dah cukup dah, memadai dah. Banyak lagi kau tak? Tapi jalan ni licin okey. Jalan ni memang licin geng. Korang kena pelan-pelan betul jalan. Slipper aku tak grip. Banyak lagi anak ikan ni nampak. Dan kalau kau tengok kawasan semak-semak ni kan, agak merisaukan lah kalau kau nak cari kat sini waktu malam Jadi tak digalakkan korang turun sini waktu malam. Sebaiknya korang cari waktu siang. Okey, dah cukup dah geng. Sekejap lagi kita tabur dalam apa? Baldi. Korang tengok hasil dia. Betul-betul banyak. Ni nak naik ni. Nak naik ni payah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar, naik. Allahu Akbar, naik. Allahu Akbar, naik. Okey. Alhamdulillah dapat naik. Okey, ni kawan-kawan kita nak tunjukkan korang hasil kita mencari tadi. Anak ikan yang sebundut dia kan. Kita tengok kat dalam. Jom kita tengok ni. Sekali aku sauk je. Nampak tu? Nampak tak? Ini kalau untuk cara-cara menangguk anak ikan waktu siang lah. Belah malam, kalau tak dapat nak tangguk waktu malam, korang cuba waktu siang. Kau nampak? Buah rambutan pun ada. Okey, dapat ni antara pot-pot yang aku selalu tangguk anak ikan lah. Syak ada nenas nampak. Segala benda ada. Yang anyut-anyut. Tu dia geng. Nampak? Sekali sauk aja. Nampak? Nampak tu? Saiz lawa-lawa saiz. Dah, apa lagi? Jomlah kita pergi mancing. Baru puas hati. Geng, korang tengok dia punya tangguk dia punya lumut tebal Kau nampak ni kena balik cuci teruk ni. Berlendir-lendir kau tengok ni kena cuci. Tak cuci ni jenuh udang mula makan Korang tengok geng, dia bawa menyelam nampak tu. Laju geng, dia bawa menyelam geng. Nampak tu.
Laju geng. Pancang aku pendek geng. Uish. Pelik ni. Oh, rod pendek yuk. Rod pendek. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng. Hasil pertama kita geng. Abang tak kumpau geng. Hasil pertama. Mantap. Untuk permulaan, untuk memancing udang galah kolam, dia orang biasanya pihak kolam ada sediakan kayu ataupun buluh. Ni buluh. Dan ni korang akan ikat getah kat sini. Korang akan rendam rendam sampai bawah. Korang tengok kedalaman kolam ni geng. So kat sini kadang-kadang setiap tempat kedalaman ni tak sama kau nampak. Jadi dekat sini air dia surut sikit. Kita pendekkan sikit. Ni nampak paras air ni. Okey, kita turunkan balik. So kita ukur lah sampai paras getah ni, kau nampak? Paras getah ni. Jadi kita akan cuba ukur pancing kita. Betul tak kedalaman yang kita ukur ni? Okey, kita ambil daripada pelampung. Okey, ambil daripada pelampung. Ambil daripada pelampung. Sini kan? Okey. Tengok sampai mata kail, ngam tak? So kita tengok belakang. Maknanya pelampung kita ni terlampau panjang ni. Jadi kita boleh pendekkan sikit. Tapi macam aku pakai pin. Pakai pin ni aku suka perambut ni biar dia lebih sikit. Dia boleh meleret lah waktu pump dihidupkan. So macam tu geng, untuk cara korang nak ukur kedalaman kolam. Okey, ni kita letak balik belakang. Dan untuk umpan ni anak ikan tadi. Okey. Macam aku minat mata saiz 4, saiz 5. Kita cangkuk daripada kepala. Okey, kepala sampai ke ekor yang macam tu. Ni kita gunakan penggunaan dua mata lah. Okey. Okey. Anak ikan tak payah terlalu besar sangat. Cukup muat-muat mata kail. So beginilah setting dia. Nampak? Ada kekili. Inilah panjang dia, lebih kurang dalam sejengkal lah. Okey, kita letak kat pot bawah ni. Untuk kali ni aku gunakan rod yang pendek. Rod yang pendek jadi tak terlampau panjang sangat. Kita main dekat area-area tepi Okey. Kita biar pacak macam ni. So nanti kalau dia makan kita nampak lagi kalau dia makan kau nampak? Sebab tu perambut dia aku biar lebih sikit supaya umpan tu biar jejak ke dasar. Ada dua jenis yang pertama Allahu Akbar, lucut geng. Yang pertama udang tu makan dia jenis bawa. Okey, kita akan pendekkan sikit sebab pelampung tadi tak berapa nak tenggelam Okey. Jadi kita tak nampak dia makan. Kita try balik geng. Siut dia makan Dia makan diam-diam Pelampung tu tak berapa nak tenggelam pun. Okey, kali ni kita setting ngam-ngam biar dia berseret berjalan. Jadi kalau dia makan dia terus selam je. Ni aku tak nampak. Tak nampak dia makan betul-betul makan ataupun dia bawa. Kita tak tahu. Tiba-tiba kau angkat je dah ada udang dia biar kita setting ngam-ngam je paras dasar. Dia pegang je selam terus. Kita nak macam tu. Okey, kita perhati balik pelampung tu. Ni untuk teknik memancing udang galah kita tengok sama-sama Kita tengok sama-sama pelampung tu. Adakah dia selam ataupun dia berjalan. Dia ada dua kategori. Yang pertama dia berjalan, yang kedua dia selam. Jadi kalau macam pelampung korang tu, korang setting tak berapa nak panjang, dia mudah selam lah. Tapi untuk yang korang setting panjang, dia akan berjalan. Jom kita try check tengok. Kalau dia ada, dia berat tak ada geng. Kalau dia ada, dia berat. Tak ada, letak balik. Tunggu je sampai dia tarik balik Udang ni dia ada dekat merata kawasan. Tapi tempat-tempat antara buih ataupun bucu-bucu kolam tu antara tempat favourite dia lah, tempat dia main So kita letak balik. Kita tengok sama ada dia berjalan ataupun dia selam. Ni kita dah setting balik dah. Okey. Okay, tak ada tak ada, kita main kat belakang pula. Tengok pada cara ni dia bawa, kau nampak? Dia bawa terus selam geng. Terus selam.
Okey kita angkat je kita angkat sahaja. Kalau dia ada, dia terus kena lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni udang yang kedua geng tak payah sembat-sembat kita gunakan rod pendek, rod kecil ni memang sedap lah untuk kita gunakan teknik angkat ni. Kau nampak cara dia makan tadi? Laju dia bawa. Itu dia udang yang kedua first strike tadi aku tak sempat nak info dengan korang. Terus angkat je geng. Okey, kita teruskan lagi misi kita, masukkan umpan. Letak bawah. Oh, dia masuk bawah geng. Dia masuk dalam Adakah dia membawa? Oh, dia membawa geng. Dia membawa geng. Dia membawa geng. Nampak tu. Ronda-ronda KL lah. Oh, dia bawa geng. Tegang sikit. Okey, kena geng. Kena. Ui, kasar. Oh, dia bawa ke mana geng? Dia bawa ke mana tu geng? Dia bawa ke mana tu geng? Saiz geng Alhamdulillah geng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udang saiz lah. Ini bull kau nampak? Bull. Bukan kata makan kena sesungut ke apa. Memang telan Okey. Telan yuk. Dia bawa yuk. Dia bawa yuk. Bawa macam tu pun luar balik dia ambil balik. Dia ambil balik geng. Biar sampai dia selam Kasih dia selam betul-betul bagi dia selam. Okey, antik dia berjalan. Uish. Ada tukun Letak dia tu berjalan. Kalau ada lah. Macam syakap lawan yuk. Kasar. Alamak, sadur. Mantap yuk. Kalau dia ada geng tak lama geng. Kita mancing sampai malam geng. Itu namanya sembat sending. Sembat sending yuk. Bocong mulut dia. Tak mau naik. Tak mau naik. Ini ada ranking ni. Dia nyap tengok. Seketul dia bagian. Jepot naik Jepot. Dia cakap jepot. Jepot man. Semalam macam hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Semalam macam hari ni rekod semalam pecah lagi macam gini. Alhamdulillah. Reward. Alhamdulillah. Semalam besar sikit lagi. Semalam lagi besar. Ini pun dah jenuh menangis. Hai, cari ranking senyum. Angkat sikit. Alhamdulillah. Boleh lah. Geng, jenggu yang kedua tapi sepitnya sebelah. Seriuk. Memang tak lepas. Aduh. Alhamdulillah yuk. Macam semalam yuk. Tenang Masuk ni. Yo, semua selesai semua. Dah semalam. Ini repeat kisah semalam ni. Kita semalam ni. Repeat kisah semalam geng. Semalam gini.
Boleh lah yuk masuk Pahang ni yuk kalau macam ni. Oh. 3 malam macam ni. Geng, puas hati geng. Pakai Pahang lah. Ha? Pakai Pahang. Lepas ke Pahang 2 kilo lebih ke ni? Panggil semua. Tak ada pun ajak yang Pahang.